Untuk PP6 juga, okay, dia ada lampu kat sini, design luaran yang berbeza, okay, interface pun berbeza juga, okay, ada hand gesture, ada. So dekat setting juga kita ada 4 benda yang berbeza. Apa benda tu? Kita ada alarm, okay, kita ada speed alarm, coolant, water temp alarm ada, RPM ada, bateri ada, okay, bawa laju berbunyi, okay, enjin panas berbunyi, RPM melebihat berbunyi dan juga voltage bateri. Kalau bateri low berbunyi, yes, dia akan berbunyi according to your setting. Alright, so boleh setting lah berapa suhu nak, berapa speed nak kan. Bini suka bawa laju tak apa, kita letak dia 110 sebagai contoh, okay. Bateri mungkin nak letak dalam 12.6, boleh, tak ada masalah. Cakap pasal installation, berat sangat ke? No, tak perlu. Okay, tak perlu nak cabut pillar. Boleh juga nak cabut pillar, tapi tak payah. Okay, just cocok, letak kabel ni dekat tepi dashboard. Okay, selit dia dan boom, dah terus. Boleh juga. So ya, jangan lupa follow saya. Okay, follow account One Top Performance untuk pengetahuan lebih lanjut. Okay, boleh tulis kat komen ataupun chat kita orang. Okay, apa-apa Roger saja.